kita tak boleh nak lari dengan dunia IT ni sebab benda semua akan on the digital punya side. Jadi kita macam mana kita nak praktiskan kita punya kecekapan dalam dunia IT ni? Kita belajarlah. Sekarang kita ada muka biru, kita ada muka merah untuk belajar tutorial. Kita kan usahalah. Walaupun kita tak tahu, jangan cakap saya tak tahu. Then you tak nak belajar ke? You tak nak ambil tahu ke benda tu? You tak nak ke satu hari nanti you boleh cakap, ya saya tahu guna komputer sebab you belajar sendiri. Kita boleh tengok banyak news kat luar-luar tu kan. Kebanyakan orang yang berjaya ni dia belajar sendiri. Ada setengah kan cakap, macam mana you boleh belajar untuk bahagian mungkin benda buat perfume. Contohnya buat perfume. Saya belajar online. Saya belajar online, saya belajar. Ada setengah tu kan kita pakai perfume daripada original pokok. Macam mana you pergi cari pokok ni, you campur mixkan dia. Saya belajar kat online. Ada setengah macam tu dia tak ambil course ke apa-apa seminar ke. Tak ada. Dia belajar sendiri sebab dia bergantung kepada kita punya passion tau. Kalau let's say kita betul-betul minat sangat dengan benda tu, kita akan ada setengah tu sampai sehari dia tak keluar. Dia boleh stay dalam rumah tu untuk dia nak study pasal benda yang dia suka. Sebab kita memang kita punya passion kat sana. Jadi kita tak akan rasa macam benda tu buang masa, benda tu meletihkan, memboringkan sebab kita suka benda tu. So bila ada orang yang jenis suka perfume ni, dia macam terfikir, macam mana orang buat perfume, macam mana orang mixkan bau ni dengan bau ni, pakai pokok punya bau, dia buat macam mana, ambil pokok bunga, lepas tu dia buat apa? Dia tumbuk ke, keluarkan bau, macam mana? Dia nak tahu benda tu. Jadi bila dia ada dia punya keinginan yang tinggi nak belajar benda tu, dia akan pergi study. Okay, saya pergi search macam mana cara untuk buat homemade perfume. Sebab sekarang kan dia kat rumah, so kita kena belajar apa-apa yang kita nak belajar, kita kena belajar daripada basic kan, homemade daripada dia punya asas. Okay, mula-mula dia pergi cari pokok tu, lepas tu mungkin dia ada cara untuk dia nak petik bunga tu, cara dia kena kat atas ni ke, kat tepi ke, dia mesti ada step dia kan. Orang yang dah pakar dalam bahagian perfume ni, dia mesti akan tahu cara-cara taktik-taktik kan. Dan daripada sana dia akan belajar slow dan dia akan secara tak langsung dia akan pergi cuba, pokok bunga tulip contohnya lah kan. Pokok bunga tulip, okay, pergi ambil, dia akan test. Test mungkin first time dia akan tak jadi betul. Dia kebanyakan bergantung pada kita punya nasib. Kadang-kadang kita punya first trial dah sukses dah. Dah berjaya. Ada setengah banyak kali lah. Dia try, baru jadi. Kat sana kita akan kalkulate balik lah berapa kali kita punya percubaan. That's why bila benda, kebanyakan kita dengar story kan, orang yang berjaya ni dia akan cerita, saya dah cuba kali ke, dia takkan, saya try pertama kali terus saya berjaya. Tu memang orang cakap apa, dia punya cerita yang